Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Selamat datang ke channel The MSN Cast dan pada hari ini kita akan teruskan dengan siri perkongsian bagi siri Walk the Talk yang ke-133. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video yang terbaru. Rakan-rakan membaca buku seperti buku cerita ataupun novel yang berbentuk fiction ni, biasanya dia melibatkan POV manusia. Tetapi untuk hari ini kita akan mengulas berkenaan dengan sebuah buku yang POV-nya bukanlah manusia, tetapi ia adalah satu haiwan comel yang berada di sekeliling kita, iaitu kucing. Ya, kucing ialah haiwan feline dan dia hidupnya berada di luar kawasan rumah kita, dan dia adalah haiwan yang dilihat sebagai introvert, senyap, pemerhati. Kadang-kadang dia tidak kisah walaupun dia tahu apa yang berlaku. Itu adalah nature seekor kucing. Jadinya untuk hari ini kita akan bercerita mengulas tentang satu buku. Jadinya stay tune bersama saya sehingga ke akhir video ini. Dan untuk hari ini, buku yang saya akan ulas adalah bertajuk Satu Lagi Cerita Kucing. Buku ini ditulis oleh pengarangnya iaitu Aini Bakar. Penerbit bagi buku ini adalah The Bibliolit. Biasa kita dengar Bibliopress, tapi kita tahu ini adalah Bibliolit. Dan buku ini diterbitkan pada tahun 2025. Apa yang ada di dalam buku ini? Ia mengandungi 10 bab dan juga 2 epilog. Untuk buku ini mempunyai muka surat sebanyak 132, maaf saya. Dan sedikit trivia untuk buku ini. Buku ini merupakan buku yang ditulis melihat kepada perspektif seekor kucing sebagai watak, dan dia memberi fokus kepada tahun semasa. Kalau kita lihat, kalau rakan-rakan baca buku ini nanti, dia menulis ada dikaitkan tentang AI, masalah-masalah yang berlaku dalam masa sekarang ni, ya. Dan buku ini sebenarnya dia saling tak tumpah seperti buku Aku Seekor Kucing yang ditulis oleh Natsume Soseki. Ni dia buku dia, buku dia tebal. Ni dia. Ini buku terjemahan dari bahasa Jepun, ditulis oleh pengarang tersohor di negara Matahari Terbit. Tetapi untuk hari ini kita fokus kepada buku Satu Lagi Cerita Kucing. Dan pada rakan-rakan yang berminat untuk mendapatkan buku ini, boleh pergi ke toko-toko buku dan dapatkannya dengan harga RM28. Pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengarang kerana sudi menghasilkan buku ini. Baik, sebagai permulaan kita tengok dulu jalan cerita dia. Baik, jalan cerita dia mula-mula sekali. Ada seekor kucing oren yang mempunyai pelbagai nama sebenarnya. Kalau tuan dia nama lain, kalau dalam masyarakat nama lain. Ada individu-individu yang pernah singgah dekat rumah tu, namanya pun lain. Macam kita juga ada kucing lain kita panggil Oyen, kadang-kadang kita nampak panggil dia Ginger. Warna oren. Itulah yang saya masukkan dalam situasi yang pertama. Jadinya kucing ni dia tersangkut kat atas pokok. Mungkin dah mungkin mengejar sesuatu ke apa, dia naik ke atas pokok. Jadinya dia tak boleh turun. Maka mengiau-mengiau sampailah ada seorang pakcik yang merupakan salah seorang ahli karyah di situ, ahli masjid juga. Dia tolong turunkan kucing itu. Ya. Kucing ni dia memang suka berjalan ke mana-mana saja yang dia suka. Tapi yang paling dia suka ialah dekat surau. Bisa ada surau lah di situlah dia suka datang. Ya, sambil-sambil dia melihat tu, sambil-sambil dia makan, itulah dia. Dan di kawasan surau itu sebenarnya ada banyak aktiviti berkumpulan oleh penduduk setempat. Ada yang duduk untuk bersembang macam kita biasa. Kalau lepas sembahyang kan kita akan duduk rehat, sembang-sembang dengan kawan-kawan di masjid kita. Dan ada juga yang membuat aktiviti-aktiviti
biasa di masjid, ada yang bertadarus, baca Quran, ada yang buat aktiviti-aktiviti di balai Islam, ya, itu yang berlaku di situ. Dan si kucing ni sukalah jalan di kawasan tu. Pada hakikatnya kucing ni dia bukan kucing liar tau. Dia bukan kucing yang ditemui ataupun dia memang dibesarkan dalam wildlife, tak. Dia adalah seekor kucing yang sebenarnya terlepas keluar daripada jagaan tuan dia. Tuan dia ni adik kucing yang lain. So kucing yang lain tu dia dapat pergi ke cat hotel, dan sebab dia ni pun ada tugasan di luar. Yang seekor ni dia jalan keluar terlepas. Jadinya tak dapat dijumpai, mungkin tuannya pun nak cepat. So hantar yang mana ada. Yang dia tu mungkin dia buka sikit nako tingkap, masuk dari situ untuk makan. Satu saja dia buat. Baik, selain itu, kucing ni juga dia dah sampai musim mating. Musim dia mating ni senang kita kalau kita dah dengar kucing tu dah bising miau miau miau, tu maksudnya dah musim mating. Time tu kita kalau owner rumah, kalau owner kucing pun kita dah pening kepala asyik mendengar bunyi dia mengiau macam tu, ya. Dan itulah yang berlaku pada si kucing ni. Dia nak keluar daripada rumah tu, dia nak mencari pasangan dia, dan sambil-sambil tu dia melihat gerak-geri kehidupan manusia. Sebab kucing dia bebas, dia liar, jadinya dia tengok semua. Ada time, ada masanya dia boleh manja, ada masanya dia jadi sangat aware, dan kadang-kadang gila. Itu normal sebagai seekor kucing, ya. Jadinya ketika dia membuat eksplorasi, mencari kucing pasangannya itu, terdapat beberapa perkara yang dilihat. Yang pertama, ada kelompok yang berbual tentang hal-hal masyarakat, ya, di mana kalau kita lihat dalam buku itu ada satu situasi di mana banyak kucing peliharaan dibunuh. Jadinya itu menjadi satu isu kenapa perkara yang berlaku, dan ada beberapa solusi yang telah dicadangkan. Ada juga yang tengah sibuk konflik perasaan. Konflik perasaan ni ada 3 yang saya nampak. Yang pertama adalah di mana ada situasi seorang janda, tapi diminati oleh karya masjid tersebut. Ada yang sedang bermain perasaan dengan seperti anak-anak muda kita. Ada situasi di mana perasaannya sesama jantina dalam buku ini, ya. Dan ada juga yang mempunyai masalah identiti. Dia berkait dengan yang nombor 3 tadi sebenarnya. Itu yang berlaku. Namun yang paling merisaukannya adalah manusia yang mempunyai sakit mental. Kerana apa? Kerana dia suka menghapuskan, membunuh haiwan-haiwan seperti anjing dan kucing. Dan kita tahu, kalau ada manusia yang menyakitkan haiwan peliharaan, haiwan kecil ni, dia memang ada masalah mental yang boleh memberi kesan dalam komuniti itu. Apabila perkara itu berlaku, maka ada macam-macam usaha yang dilaksanakan. Tapi mula je, center dia daripada surau itu sendiri. Center. Itulah penting dalam satu komuniti tu, dan satu kawasan bermain kita paling tidak ada tempat berkumpul seperti seperti masjid, seperti surau tersebutlah, ya. Jadinya setelah sekian lama di dalam perbincangan tersebut, ada yang menyuruh untuk simpan kucing dalam rumah, masuk dalam sangkar, jangan biarkan merata-rata. Ada juga yang suruh pasang CCTV, ya. Tapi itu sebenarnya dia berkaitan dengan idea dua kelompok ni. Dan dalam cerita ini ada situasi di mana golongan yang lebih makan garam, dia melihat rendah akan idea fresh daripada budak muda. So benda tu menjadi satu kontradik, tetapi sebenarnya tak ada masalah, boleh je. Mana yang baik kita ambil, mana yang kurang tu kita perhalusi. Jika tidak, ya tak perlu.
ambil saja yang baik tanpa perlu melukakan mana-mana individu. Kita berbalik pada kucing tadi. Baik, kucing ni tadi akhirnya ditemukan oleh tuan dia. Temu pun dekat masjid juga. Masa tu mungkin nak singgah semayang. Tuannya tu jumpalah si kucing ni. Dan dibawa malah pulang ke rumah. Tapi dia kecewa sebab yang dekat rumah tu kucing yang satu lagi ni, kucing betina. Tapi dia jadi kecewa sebab kucing betina tu jadi sangat garang. Mungkin jadinya mungkin masa dia ke cat hotel tu mungkin dia dibuang mandul so jadinya benda tu boleh jadi sebegitulah apa yang berlaku kesan lepas tu. Dan akhirnya disebabkan terlalu kecewa, kucing ni pun keluar daripada rumah tu lagi sekali. Dia merayaklah ke mana-mana kawasan tu, tapi dia paling suka pergi kawasan surau tadi. Sebelum kita pergi ke penghujung cerita ni, ada beberapa persoalan yang rakan-rakan akan eksplorasi di dalam buku ini. Yang pertama, rakan-rakan akan perlu mencari bagaimana masalah perasaan yang berlaku antara keluarga Nina dan juga imam surau tersebut. Itu persoalan pertama. Persoalan yang kedua, bagaimana masalah perasaan antara Nina dengan pasangannya, dan bagaimana masalah Farid yang merupakan owner kepada kucing tadi tu dengan pasangan isterinya. Itu 3 persoalan yang saya tinggal pada rakan-rakan untuk membuat eksplorasi dalam buku tersebut. Jadinya kita flash to the end. Jadinya pada akhirnya kucing ini menemui sang pencipta di tangan si kejam dalam cerita ni. Dia pun sama juga kena dibunuh oleh penjenayah tersebut, dan penjenayah itu pun masih lagi tidak ditangkap. Itulah perakhiran dalam cerita. Baik, untuk menutup sesi kali ini, terdapat 5 pengajaran yang kita boleh dapat dalam cerita ini. Baik, yang pertama adalah masalah masyarakat terus berevolusi mengikut peredaran zaman. Pada zaman yang sebelumnya mungkin 80-an ada masalah yang lain, 90-an, 2000 dan seterusnya mempunyai pelbagai masalah yang berbeza. Baik, seterusnya generasi akan datang harus diberi peluang dan ruang serta meraihkan setiap pendapat. Perkara ini boleh dilihat ketika perbincangan di surau, apa yang berlaku, perbincangan tersebut, dan akhirnya ada satu kata putus daripada kedua-dua kelompok. Yang ketiga, menjaga kesihatan mental amat penting kerana psikopat ni sebenarnya wujud dalam kalangan mereka yang tenang. Sebab psikopat, kalau kita review masalah berkaitan dengan psikopat pembunuhan begini, asas dia bermula dengan kegemaran untuk menyakiti benda-benda yang kecil. Dan seterusnya, kita perlulah menjaga kehidupan masing-masing. Maksudnya kita ada life kita, just carry on our life. Jangan kita nak menambahkan isu-isu lain yang bukan dalam kelompok kita. Kita boleh ambil tahu, tapi jangan get into sangat. Dan yang kelima, kita jangan menormalisasikan budaya-budaya negatif, sama ada dari segi pelakuan atau lisan. Dan jangan normalisasikan, harus ditegah secepatnya. Sebab perkara ini kalau tidak ditegah lebih awal, dia akan memberi impak kepada masyarakat. Jadi rakan-rakan, setakat itu saja perkongsian kita dalam siri ini. Semoga memberi manfaat pada semua. Kalau rakan-rakan berminat untuk mendapatkan ulasan buku tersebut, boleh saja lihat di bahagian description. Di situ saya sharekan link, copy paste and then submit. Jadinya setakat itu dari saya. Kita akan jumpa lagi dalam siri akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.